Honda Civic FB. Okey, sahabat ni datang untuk buat penukaran LCD screen untuk IMEI. Dia pernah kontak kita lebih kurang 12 Mei bulan lepas. Kemudian dia kontak kita semula lebih kurang minggu lepas, lebih dah sebulan macam tu. Saya tengok gambar dia macam LCD dia dah problem. Bila kita tanya, dia kata dia repair sendiri. Jadi bila kita tekan-tekan sikit, rupanya di repair oleh orang lain. Kereta ni isteri dia punya, jadi isteri dia dah marah. Jadi nak tak nak kena tukarlah LCD screen. Untuk ubat hati dia, mungkinlah dia repair sekali di bahagian LCD screen ni. Kalau kita boleh nampak sebelum ni, memang dah tak cantik lah untuk bahagian speed ni. Kalau siapa-siapa ada masalah LCD screen, boleh PM kita. Rasa-rasanya sahabat ni punya isteri dah okey tak lepas kami baiki IMEI dan speed? Moga-moga okey lah ya.